Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya ialah salah seorang murid hebat sekolah kita yang telah berjaya mendapat tempat ke-9 dalam pertandingan sajak peringkat daerah Kulai. Tahniah diucapkan. Boleh perkenalkan diri awak? Ya, Assalamualaikum. Nama saya Zulaika dari kelas 6. Apa khabar Ayu? Khabar baik juga Zulaika. Apa perasaan ketika nama pemenang diumumkan Zulaika? Saya sangat berdebar dan saya tidak sangka saya dapat top 10. Awak sebagai kru TV PSS dan juga peserta pertandingan, mana satu lebih berdebar? Pegang mikrofon atau bersajak di pentas? Dua-dua berdebar, tapi naik pentas sajak lagi mencabar sebab ramai penonton melihat persembahan kita. Berapa lama Zulaika membuat persediaan sebelum pertandingan? Saya membuat latihan selama 4 hari bersama guru pembimbing dan di rumah. Masa berlatih tu susah tak nak hafal? Mestilah susah, tapi saya terus berlatih sampai dapat menghafal dengan baik. Alhamdulillah. Apa pesanan Zulaika kepada murid-murid yang nak masuk pertandingan sajak? Kita cuba je, tak cuba kita yang rugi sebab pengalaman tak dapat dibeli. Akhir sekali, satu ucapan khas kepada kru TV PSS kita yang sentiasa padu. Terima kasih kepada semua kru TV PSS dan guru-guru yang sentiasa memberi sokongan, semoga terus berjaya. Itulah dia bintang kita hari ini. Tahniah sekali lagi, kita jumpa di segmen seterusnya. Bye! Bye.